Saudara-saudari yang dihormati sekalian, saya nak singgung sikit tentang perkembangan semasa. Saya tahu dan saudara sedia maklum, JPD ini soal semua orang, seluruh rakyat tanpa kecuali guna jalan. Dan ramai juga yang langgar peraturan. Setengahnya bukan langgar peraturan, dia langgar orang. Jadi semua merakyat tanpa kecuali berdepan dengan JPJ. Dan JPJ ada tanggungjawab yang boleh meleraikan, menyantuni, tetapi juga sebahagiannya tidak senangi oleh rakyat. Kerana setengah orang, kalaupun dia melakukan kesalahan, dia masih pertahankan hak dan kebenaran bagi di pihak dia. Dan JPJ harus meningkatkan keupayaan, profesionalism dan ketegasan dalam melaksanakan tugas ini. Dan sebab itu langkah pendigitalan itu sangat wajar kerana dia melepaskan kita daripada kemungkinan tomahan yang bertambah. Kalau pengalaman dalam hidup saya dari semasa mula ada motosikal dan kereta dan seluruh kontroversi kritikan terhadap JPJ, saya harus akui ketimbang kedudukan puluhan tahun yang lalu, imej JPJ jauh lebih baik sekarang. Dan saya ucap tahniah.